Esok Nuzulul Quran, esok 17 Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ada misi kali ini untuk mewakafkan 1000 naskah Al-Quran kepada pelajar-pelajar yang sedang menghafal Al-Quran di sekitar negeri Terengganu. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, Al-Quran yang kita nak wakafkan ini khusus untuk mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Kita mungkin tak mampu nak baca Al-Quran di sepanjang hari, kita tak mampu nak mengulang Al-Quran daripada pagi sampai ke malam, tapi mereka mampu, tuan-tuan. Saya pernah ada pengalaman menghafal Al-Quran daripada selepas subuh sampailah pukul 11 malam, mengulang Al-Quran di setiap masa. Dan untungnya, kalaulah mereka mengulang Al-Quran itu daripada Al-Quran yang kita wakafkan, ia bukan diletak dekat masjid, ia bukan diletak dekat surau, tapi Al-Quran ini khusus untuk pelajar yang sedang menghafal Al-Quran, kerana Al-Quran ini untuk mereka. Dia tidak sesuai untuk orang seperti kita membacanya, kerana dia mempunyai pengkhususan yang khas kepada mereka yang sedang menghafal Al-Quranul Karim ataupun sedang mengulangnya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak mengajak kepada semua, jangan lepaskan peluang. Tuan-tuan boleh sertai untuk nama tuan-tuan yang masih lagi hidup ataupun ada ahli keluarga yang telah meninggal dunia, satu Al-Quran untuk seorang ataupun berkongsi dengan 5 orang. Kalau tak mampu sekalipun, RM1 pun tak jadi masalah. Semoga pada hari Nuzulul Quran kita berjaya mencapai sasaran kita 1000 naskah untuk kita wakafkan. Tunggu apa lagi? Hubungi tim kami segera.